Pagi ni saya tengok berita. Kita punya Agong kan cakap. Agong cakap apa sudah? Agong kita cakap, kalau tak terima bahasa Melayu, lebih baik jangan duduk Malaysia. Dia cakap macam tu lah. Lepas tu, banyak sangat Cina. Diorang sudah translate. Lepas tu, Cina pergi sana komen. Kenapa kita terpaksa kena belajar Malay? Kenapa terpaksa ini? Kenapa terpaksa tu? Suruh Melayu belajar Cina lah. Orang cakap kalau tidak terima. Bukan kata kalau tak faham. Sohai dengar pun tak faham. Kan ni Cina dengar pun tak faham. Lagi mau komen. Jangan buat malu lah sohai. Tolonglah jangan buat malu. Orang sudah cakap kalau tak terima, kalau tak boleh terima bahasa Melayu, lebih baik jangan duduk Malaysia. Orang cakap macam tu. Cina punya otak terus keluar ayat apa tau? Kau tak tahu bahasa Melayu, kau keluar Malaysia. Ini Cina punya otak. Tolonglah. Sebelum komen, dengar elok-elok dulu. Dengar pun tak faham nak dengar. Ini kau betul-betul tak tahu. Jangan buat malu. Tolong jangan buat malu. Saya tengok dia orang punya komen, wah lane tu Cina punya komen semua bodoh, betul-betul bodoh. So bukan cakap semua Cina lah, tapi banyak Cina macam tu lah. Bukan semua Cina bodoh, tapi banyak yang bodoh. Lepas tu telur pula tak ada. Telur tak ada. Berani komen dekat situ saja.